Guys, jangan couple. Bila anda memilih untuk couple, bermaksud ada gangguan dari sudut emosi lah. Dan emosi ni berkaitan dengan amygdala anda, learning brain, pembelajaran anda berkaitan dengan prefrontal cortex. Jadi nanti dua bahagian ni compete for cognitive resources. Macam mana anda nak fokus kan? Nak bandingkan dengan pelajar yang memang fokus saja kan? Beza lah, beza. Pakai tidur yang cukup. Tidur penting. Tidur ni pada waktu di mana proses neuroplasticity berlaku. Kan apa yang anda belajar tu, sel-sel otak berhubung. Neuroplasticity tu berlaku waktu anda tidur. Sebab tu kena tidur. Kalau tak, sisir apa yang anda belajar. Jangan tidur lewat. Kurangkan mi segera. Mi segera, makanan proses, fast food, semua tu akan ganggu sistem dopamin anda. Dopamin ni neurotransmitter yang berkait dengan motivasi, kemahuan, fokus. Jadi dia akan ganggu dari sudut tu. Lagi kalau anda nak dekat exam, kurangkan ambil pengambilan makanan sedemikian. Waktu cikgu mengajar, kita janganlah buat benda lain. Waktu cikgu mengajar, walaupun anda tak tulis nota ke apa, dengar saja. Dengar daripada awal sampai habis. Itu passive learning. Penting untuk foundation. Bina neural connection berkaitan dengan apa yang anda belajar tu. Nanti bila anda balik rumah, kan, masuk bilik nak study tu, baru teringat, oh ni apa yang cikgu ajar, baru teringat. Itu penting, passive learning. Jangan study lewat, kena start awal. Kena start awal sebab jaringan sel-sel otak ni nak berhubung berkaitan dengan apa yang anda belajar, memerlukan kita panggil BTSP, Behavioral Timescale Synaptic Plasticity, untuk membina rangkaian neuron yang kuat berkait dengan apa yang anda belajar tu. Bukan masa sebab kena ada space repetition. Belajar, lepas tu buat ulang kaji lagi, belajar lagi, buat ulang kaji lagi. Itu bagus untuk memory retention. Saya banyak tolong orang, saya banyak mengajar orang. Jangan kedekut ilmu, always ajar kawan. Bila anda ajar orang lain, benda tu bagus untuk active recall, kuatkan lagi memori tu, dan anda boleh kenal pastilah bahagian-bahagian mana-mana yang ada kekurangan. Memory retention pun bagus. Solat tak tinggal, otak akan tajam tau. Solat tak tinggal. Solat merujuk kepada ritual lah, aktiviti kegemaran. Solat ni berkait dengan sustain attention. Bila anda khusyuk solat tu kan, sustain attention. Aktiviti yang sustain attention bagus untuk anterior cingulate cortex. Dan bahagian ni berkait dengan anda punya error correction dengan behavior adjustment. Maksudnya bila ada belajar satu benda, anda perasan, oh bahagian ni silap lah, aku tak boleh buat macam ni, aku kena adjust guna cara lain. Itu kat sebab tu bahagian ni bagus bila sihat. Dan dia juga berkait dengan willpower anda, kemauan anda untuk berjaya, anterior cingulate cortex ni.